Okey, Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Untuk hari ini 4 Mei 2025, setelah kemarin kita balik pada Langkawi, perjalanan agak melatihkan, dan hari ini Allah Taala beri kekuatan, rezeki sikit untuk saya buat rondaan semula di Jalan Gerikili. Sepanjang jalan nanti kalau ada pokok tumbang ke apakah, kemalangan ke apakah, insyaAllah kita akan bantulah, sebab saya bawa komplit semua di belakang ni, beg medik semua ada, jam start power bank ada, jack ada, so tukar tayar ada, tu tali yang lam tu ada. Okey dia. Okey, ini makanan aku, ikan patin tu, daging sikit. Kalau ikutkan orang tua memang tak suka benda jambuk-jambuk ni. Okay, kita ada pucuk pegarawan, pucuk paku, senior bendi, sedikit cabai. Cabai tu pun ingat tak habis, aku ambil bagi sikit adalah bagi rasa, dan juga air kosong. Okey, gajah ada dekat situ. So ada satu kumpulan gajah lah nak lintas. So kita ada dengan rakan-rakan di BTMB ni, dia orang ada tengah buat kerja. Jadi gajah tu nak lintas, memang dia nak pergi ke seberang sana jalan lah. Bagi makan. Jangan duk bagi makan. Duk ajak bagi makan, tak kira lintas jalan orang insiden dengan motor. Jangan duk bagi makan. Sebenarnya paling mudah nak buat pala ada rider. Berapa banyak rider yang nak guna jalan ni, tak angkat pun kayu ni. Belati wangsa apa dalam grup ni, minta tolong main tampai ni tu. Saya tak tahu bila dia buat, tapi nampak macam bekas baru lagi ni dalam ni. Dia bagi nama Bok Perana. Okey. Bok Merah. 45 petang lebat. Ni Petron Batu Melintang. Memang lebat lah. Atas bukit memang lebat hujan. Jom kita solat jamak asar. Sekejap kita balik. Buat rondaan balik. Okey, baru yang berlaku lah. Baru berlaku pokok tumbang atas truk. Atas ni truk tentera. Tu. Habis semua rosak. Tu kayu tak ada lagi. Pokok raput. Nampak kayu pokok tu. Tu. Tak ada lagi tu. Pokok tu tumbang kat sana. Lepas tasik banding menuju ke Gerik. Ada kereta ni pokok tu timpa tadi tau. Sekarang ni kereta ni problem. Mana kereta tolong tarik dulu. Aku nak cancel saya lah. Bang, dari mana bang? Saya daripada Tanah Merah. Hello. Nak pergi dah? Manjung. Oh, Perak. Kira pokok ni jatuh tu kereta bang? Oh, enggak atas kereta saya. Abang dengan siapa tadi? Anak? Ada anak 2 orang, wife seorang, saya hantar sini. Kita cuba tolong abang ni lah. Mungkin dia punya gear lever boost dia dah putih dah. Okey, ni gear lever boost tu keluar nampak. Abang tolak indikator dah. Tolak nampak tu. Tu. Ni benda ni dah pecah dah. So kita akan ikat kabel tie dulu. Untuk ni dia ni kabel tie. So kita akan masuk di itu, kita akan buat temporary. Okey. Nampak ke dah? Baik, jaga abang sekarang. Baik. Abang nama apa? Nama apa? Nama apa? Taha. Di mana? Rumah? Saya Ekne di kat Luhut. Okay, Alhamdulillah 8.30 malam saya sampai dekat Pantian Timur Gate.
So hari ni memang bercabar sangat-sangat. Pasal api tu okey, sampai kat Banjaran semua okey. Okay, daripada Banjaran nak pergi ke Batu Melintang ada hujan. Dan daripada Batu Melintang patah balik. Bayang tengok, daripada Batu Melintang patah balik mai ke Gerik sampai ke kedai ni, hujan masih tak berhenti.